وفضنا وانفضنا معنا وانبغنا وانبغنا معنا لا إله إلا الله. Haji, yalah sekali. Lama sampai? Setengah jam ke? Ada. Nak buat? Bye-bye. Masih. Dah Kau ni kenapa? Ajar lele esok siapa? Salah pula ya. Kau gunting rambut dulu kan? Ha? Gunting rambut dulu. Gunting buat awal. Aku dah semua tak. Alah, tak syok lah. Okay, bye-bye. Kau bangun sekali. Ya abang, dia menang main bola tapak lawan lagi menang. Balik tadi, aduh pening pun. Ya kan. Ada. Ya, bang. Jom. Masih ya. Ada bang. Kita doakan kawan-kawan yang KM lah. Selamat ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ada dia bukan anak. InsyaAllah. Mewah. Bye-bye. Nak tersangkut dalam aku. Masih. Jadi. Ada dia bukan anak. Dia dekat kan? Ha? Tak. Mana tak rumah. Lah, rumah paling dekat. InsyaAllah. Baby mana baby? Ha, Daddy. Daddy. Ha, Daddy. Don't fight, okay? Angah, come. Ha, Daddy. Stand first. Don't fight, okay? Itu baik tadi. Nenek nangis. Wow lah. Baby mana baby? Habis dah sudah empat. Tengok. Mana mana? Sudah jangan lama. Dah kejap lagi kan. Baik-baik. Ada anak dia mana? Anak dia mana? Slipper dia mana? Slipper dia? Send dia ke? Siap lah. Dia pula tak. Kita nak masuk. Kau sama bola kita. Fatihah. Taqwa wa minal amali ma tawda. Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Allah. Kami mohon keampunan-Mu ya Allah. Bye. Alhamdulillah hari ini kita akan menunaikan ibadah umrah. Tujuh masuk? Masya Allah. Dan Ajaib. Ya, Alhamdulillah ini pengalaman pertama saya.
Naik. Okay, now kita dah check in baju semua. So kita nak check Di custom. Okay. Kita go to pintu C untuk naik train. kita dapat naik. Finally, asyik lah breakdown. Alhamdulillah. Apa kuat raya ni? Wow. Ya, dah sampai. Kali berapa ni begini? Kali pertama je. Wah, best tak? Belum rasa lagi. Belum rasa, sampai eh? lagi. Tapi permulaan ni nampak rasa macam seronok lah. Okay. Let's go. Dapat umrah yang makbul. Amin, amin. Ini pengalaman khusus saya dengan Alphas Travel untuk pergi ke umrah. Bayar kot. Dah praktis dah? Kena bayar Ha? Kena bayar Bayar. Rasuah. Oh, tak ada. Kita dah sampai depan pintu flight. Kita naik Saudi Arabia. Kita dah nak masuk dekat depan pintu terbang-terbang. So sekarang ni tengah beratung dengan orang ini dia. Thank you. بسم الله توكلنا على الله. Can the crew please be seated for landing? Dear guests, welcome to King Abdulaziz International Airport in Jeddah, where the local time is 5:35 in the morning and the outside temperature is 27 degrees centigrade. We would like to ask you to keep your seatbelt fastened until the sign is switched off. On behalf of Saudi Sky Team and our global partner, we'd like to thank you for sharing your journey with us. We have enjoyed having you. Alhamdulillah, kita dah selamat sampai dekat airport King Aziz pada jam 5.43 pagi waktu Saudi. Sekarang kita orang semua nak pergi ambil beg dekat tempat luggage sebelah sana. Tengok. Masa nak masuk queue tu, jangan ambil gambar-gambar. Dia ambil gambar kita, dia ambil telefon. Tadi first yang pendek, nampak panjang atau balik? Kau ajar ni Uzbek ni. Uzbek.
Alhamdulillah. Setelah 2 tahun sampai semula ke tanah suci. Kita tak boleh kata Mekah lagi. Ini masih Jeddah. Sekarang kita nak cari bas. Okey. Macam inilah dia punya keadaan di sekitar kawasan parking bas ni. Assalam. Apa sikit. Ramai Ramai je. Yes. Ramai pula naik bas untuk bergerak ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita sampai nanti biasanya makanan dah disediakan sesuai. Sebab kalau boleh semasa tawaf kita nak elakkan sallallahu ala Muhammad rabbi innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak wal mulk la syarika lak labbaik wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Maksudnya jemaah wanita kena pecah. Dia kena duduk di tepi-tepi di sudut. Jenazah tu pergi ke hospital, keluar ke hospital, saya bawa ke dia tak adalah jauh mana tapi waktu distance lah, insyaAllah semua boleh jalan. So sekarang tengah tunggu check-in time. Sebenarnya belum time tapi kalau dia bagi check-in awal kita dapatlah rehat apa semua. Kita rehat apa semua baru kita buat umrah. InsyaAllah. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Mekah ni. Apa perasaan? Kali-kali berapa datang sini? Pertama kali. Okey. Perasaan macam mana perasaan? Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala selamat sampai ke tanah suci Mekah ni. Ni kat mana? Madinah. Ni Mekah. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah SWT dapat menjejak kaki ke Mekah ni baru pertama kali. Okey, seorang lagi. Abang Ahmad kita. Macam mana tengok Masjidil Haram tadi dari dalam bas? Okey. Terharu lah sebab first time kan datang. Kita pun dapat rasa lah dia punya seronok tu. Nak kata happy tu tak tahulah nak cakap macam mana. Campur bau lah. Campur bau. Terharu, gembira sebab datang ke Mekah kan, tempat Nabi kita. Semoga yang baik-baik lah. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Amin. InsyaAllah sekarang kami dalam perjalanan nak menunaikan umrah yang pertama di Mekah ini. Ini bersama dengan jemaah lain juga. Harap insyaAllah semoga semuanya dipermudahkan pada hari ini. InsyaAllah.
Alhamdulillah, tadi dah selesai tawaf wajib. Jadinya sekarang kita buat sa'i pula. Sejuk kan kat sini. Bolehlah, ramailah juga orang. Okey, alhamdulillah kita orang semua dah selesai buat umrah yang pertama. Inilah dia. Otai-otai pun ada. Dia duit tau. Aku nak bagi sikit. Nak bagi Mak Wah lah. Okey. Lepas umrah biasanya cari apa? Ice cream. Benda wajib yang beli. Makan-makan. Nangis. Finally, we are at the viral place. Okey, salam pagi subuh di Makkah Al-Mukarramah. Oh, ramai. Semua tengah berduyun-duyun hendak ke masjid. Berpusu-pusu nak pergi solat subuh. Oh, hati-hati. Ramai Sangat ramai. Jutaan. Alhamdulillah, sekarang kita baru selesai menunaikan solat subuh. Hari ini merupakan hari Jumaat pertama kami dekat sini. Subhanallah, cuba tengok berapa ramai orang jutaan yang datang solat subuh. Okey, macam biasa. Lepas solat, lepas umrah, mesti jalan-jalan. Kali ini kita dekat Shawarma Club, ataupun orang kata Shawarma City. Rasanya guys, luar biasa. Sedap. Mana tadi tu? Tak kering. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar.
Dah, gantian. Aku pinggir, mau keluar. Aku mau keluar. Subhanallah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Sabar Haji, sabar. Stop. Yalla habibi, Allah yakbar. Alhamdulillah dah selesai solat Jumaat di Mekah. InsyaAllah minggu depan kita solat Jumaat dekat Madinah pula. Tapi tengoklah macam mana ramai orang. Ramai gila. Sabar. Sabar. Akan datang ke sini pada jemaah haji untuk melontar jamrah. Ni kawasan dia cuma dapat jemaah ramai dekat Masjidil Haram ni. Wanita memang susah nak dapat ruang solat dekat Madinah kan. Saya beritahu orang wanita biasa saya sarankan sejam awal sebelum waktu solat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini Rasulullah mendapat wahyu pertama pada 17 Ramadan 610 Masihi. Rasulullah malaikat peluk Rasulullah setengah jam ya. Kita tengok setengah jam. Di mana Rasulullah duduk di dalam perut tu. Dia naik. Kemudian dia naik pusing balik, nampak tu ada tanda-tanda batu tu. Di atas tu dekat sikit. Lepas tu dia kata Okay, sekarang kita berada di Gua Hira. Tapi sebelum kita panjat atas tu nak tengok macam mana Gua Hira tu, kita akan pergi ke Museum Quran dulu. Dia bersebelahan je dengan Jabal Nur. Jom. tapi bagi mereka faham kat Jabal Rahmah tu faham dah sampai dah. Macam lah. Apa khabar? Marhaba, silakan.
Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka di sana kita akan melihat bagaimana yang dipakai ada batu, lalu tulang, kulit, kayu, pelepah kurma, sehingga depan dengan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Maka di sana gugur sekitar 70 orang penghafal. Kemudian yang besar ini dan yang lain ini merupakan musnad terbesar ini. Silakan ada waktu 1 menit kita pindah. Suara dia mengaji macam mana, kita hanya berdiri dekat sini dan akan ada suara daripada atas ni. Ya, benar. Cuba tengok ni, yang ni binaan dia memang timbul. Dia memang nampak 3D lah. So kita boleh tekan. Dekat sana kita boleh tekan. Kita nak pergi mana? Dia bergerak. Jom kita tengok macam mana nak tekan dia. Kita boleh tekan kat sini. Contohnya kita nak pergi North America. Kita tekan dan dia membuat pusing. Tapi kita sebagai makhluk setinggi apapun makhluk tersebut, dan pohon ini para jemaah sekalian usianya, umurnya bisa mencapai lebih daripada 1000 tahun usianya. Makanan bukan jiwa juga bentuk makanan, dan makanan yang jiwa adalah makanan haji. Makanan serius. Baris lagi jemaah, baris lagi. Berma. Baris lagi kakak, baris lagi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jemaah. Assalamualaikum, jemaah bensin diskon. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar 1 menit. Sana jemaah, cincin tulis nama, gelang tulis nama, sajadah tulis nama, tablet tulis nama. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah macam tak terpenjam banyak sebelum jam sujud. Tulis nama boleh. Masya Allah, Masya Allah. Ini jemaah sebelah kelas, botol-botol, tahan balas, tahan sujud. Masya Allah, Masya Allah. 8 jam panas, 9 jam sujud. Masya Allah. Ini jemaah tulis nama, Fitri Ana, Fitri Awati, Fitri Aiti. Masya Allah, Masya Allah. Lihat jemaah, belanja dulu. Cari apa? Bayang 1 simpul. Mahal bang. Bukannya tu. Mana aja bang? Mula sombong, Kak Ais buka je paket, dia tu datang lagi. Tak lagi.
Masya Allah, Masya Allah. Kita ada bakso unta, bakso sapi, Kamrial. 20 rial. Bakso dia okey lah, not bad. Ada rasa. Dan bakso dia kat sini, dia campur mi dengan sup. Tak macam kat Malaysia lah. Kat Malaysia kita boleh pilih mihun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dia ada rasa tepung, dia campur dengan tepung lah. Bukannya daging semata. Okey, kalau tengok kat sini, selain daripada museum, dia jadi macam satu kota lah. Dia ada surau, dia ada aiskrim, dia ada makan-makan bakso lah apa kan. Tu unta pun ada. Wish, macam-macam ada kat sini. Yang paling best aiskrim dia, lagi sedap daripada yang dekat hotel. Sedap. Oh, ni lah muka-muka yang naik Go Hiro tu. Mahal lah. Jejak sikit je. Oh. Tengah rekod naik sampai situ. Oh, ini naik Go Hiro. Firona setengah kurang banyak. Ke atas. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat merasai lipat di bawah sana tu. Yang kurang berapa? Ada tak 300 rial? Masya Allah. Muhammad sallallahu ya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari Sabtu di pagi ini, hari ketiga di Mekah. Jemaah-jemaah semua, kami akan berangkat ke Jabal Rahmah untuk pergi ke ziarah luar. Kemudian kami akan berniat di tempat mikat nantilah, bas akan bawa untuk melakukan umrah wajib yang kedua lah, kalau diizinkan Allah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan di rumah, program umrah, tapi alangkah lebih baik kita daripada Muhammad Putra Abdullah itu. Sebab kalau dari para istri-istri mereka itu, ya, tersebarlah berita pembunuhan daripada Nabi. Kita ambil gambar. Okay, inilah dia Jabal Sur. Itu dia. Kami dibenarkan singgah sekejap je untuk tak gambar. Ini driver dia, Yusuf. Let's go. Ketika ini ada satu bukit namanya Bukit Jabal Jabal menyembah kepada Tuhan. Itu kata Allah. Walaupun kita tidak menyembah, dulu padang Arafah ini tidak ada sedikit satu pohon pun, ya, tidak ada satu batang pohon. Kami sekarang dah sampai dekat area nak pergi ke Jabal Rahmah. So jadi mungkin akan ada sedikit pendakian lah. Sama-sama lah kita nak menikmati atau merasai pengalaman berada di bukit yang menjadi tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah dari syurga. Astagfirullahaladzim.
Ini semua kan? Kita betul tak dia? Alhamdulillah sekarang kita dah berada di Jabal Rahmah, di mana tempat pertemuan Adam dan Hawa. So sekarang kita nak naik. Cuba tengok tu gunung dia, memang tinggi. Kat sini insya-Allah kalau kita doa untuk bertemu jodoh dimakbulkan insya-Allah. So jom. Kita dah sampai ke bukit. Tak semestinya kalau dah kahwin tak boleh naik. Kan? Kita boleh doakan untuk orang lain, boleh doakan untuk kebahagiaan rumah tangga. So tengoklah keadaan kat sini, memang ramai gila. Dan cuaca sangat panas hari ni. Boleh tengok, dari satu dunia ada. Alhamdulillah kita dah berjaya turun. Sekarang masa untuk tawaf kidai. Tapi sebelum tu kita kena makan aiskrim dulu. Okey tengok kedai-kedai kat sini semua. Semua jual. Meja dia orang pakai wheelchair. Tengok tu. Yang tu pun pakai wheelchair. Habislah. Jadi tuan-tuan, perempuan, bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya inni arasul manam inni azbahuka fanzur maza tara. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Pada suatu ketika, pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Allah Ismail. Sehingga beliau memanggil putranya, wahai Ismail kesini, wahai anakku, ya bunayya inni arafil manam. Semalam aku melihat dalam mimpiku, inni azbahuka fanzur maza tara. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ya. Ya abatif al matukmar. Ya Allah, kalau memang itu adalah perintah Allah, kerjakan, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan menemuiku, akan menjumpaiku dalam golongan orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil istrinya, yaitu Siti Hajar, merupakan ibu dari Nabi Ismail. Wahai Hajar, semalam aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku untuk menyembelih putra kita, yaitu Ismail. Wahai abangku, perempuan, sebelum saya lanjut, di samping kiri itu ada namanya Jamarat, yang lantai 4 itu, ya, yang lantai 4, ya, di samping kiri ada nampak? Ada nampak? Ada lantai 4, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, itu namanya Jamarat, tempat melontar. Ya, setelah kita putih batu di Musdalifah, baru berangkat ke Jamarat. Allahumma labbaik, labbaik lakal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. صار سكر دقيقة، صار سكر بس دقيقة. لبيك لا شريك لك لبيك. Gunung itu sebelah turun sikit ada macam. Okey, alhamdulillah sekarang kami on the way untuk buat umrah wajib yang kedua. Bersama dengan jemaah lain juga.
Okey. Jadi tapi untuk saya buat badal umrah lah untuk arwah atuk saya yang baru je meninggal 5 hari lepas. Arwah atuk pernah buat umrah banyak kali juga, haji pun pernah. Tapi at least saya nak berbakti untuk dia lah sepanjang dia berada di alam barzah tu. Semoga pahala ini mengalir untuknya dan diluaskan kubur untuknya, insya-Allah. Subhanallah. Ni free and easy. Kita orang pusing-pusing lah, cari makan. Ada orang kirim barang, so barang tu tak ada pula. Last sekali cari makan lah dekat Zamzam Tower. Pizza try makan pizza kalau tadi dekat pizza dia. Kau ni cheese dia tak kerikut nampak. Tebal cheese dia. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Hari ni hari Ahad. Hari keempat kami di Mekah Al-Mukarramah. Jadi hari ini kami akan melakukan ziarah luar. Kami akan pergi ke salah satu tempat yang telah diambil alih oleh Al-Fajr Travel. Diambil alih, dia orang ambil alih daripada Global Ikhwan. Kalau dulu orang panggil Nur Malaysia sekarang ni kedai tu dipanggil Wadi Al-Fajr. So kita akan pergi situ, katanya ada macam-macam, ada unta lah, kuda apa semua kan. So kita nak try lah untuk meluangkan masa kat situ sebentar. Kemudian akan bermikat semula untuk melakukan umrah yang ketiga untuk trip kali ni, insya-Allah. Sebelum kami ke Madinah pada hari Selasa, insya-Allah. إلا بالله العلي العظيم بسم الله مجراها ومرساها إن الله ربي لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lawatan ke Hudaybiyah bukan sekadar kita nak ke Wadi Al-Fajr saja, namun saya mohon maaf karena saya dari Indonesia, mungkin nanti SAW berjuang untuk agama Islam ini, sanggup mengorbankan harta benda, jiwa raga, keluarga. Wa rasuluhur ru'ya bil haqqil masjidil haram Madinatul Munawwarah menuju kota Makkah alaihi wasallam. Jadi berkumpullah mereka sallallahu alaihi wasallam. Ada hati unta yang unta Zuri Serbo. Tanya ke dia. Tanya. Wah.
skema. Hari ni kita ziarah luar, kita berada di Wadi Al-Fash, iaitu milik syarikat travel ni, Al-Fash Travel International. So hari ni apa yang best dekat sini, kita ada sate unta. Untuk 5 cucuk, harga dia RM35. Cuba kita try macam mana rasa. Inilah dia sate unta. Siap ada lemak-lemak weh. Kalau siap ada lemak-lemak. Jom kita try. Okey, macam mana bang? Rasa dia best tak? Oh, alhamdulillah. Tak keras. Lembut. Besar-besar. Macam ni baru rasa first time rasa daging unta. Sate unta pula tu makan. Alhamdulillah, sedap. Sate unta, sate unta. Mari. Cendol. Susu unta. Sedap tak? Sedap. Rasanya lama kita tak makan goreng-goreng. Hari ni ada goreng-goreng kat sini. Kalau macam ada rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lembut. Lepas tu dia punya repas pun rasa. Sedap. Minyak unta. Hati unta. Ni apa ni? Bayar. Bawa kat sini. Ibu takut. Hello. Bye-bye. Wah. Masuk dalam. Itu ada kualitas. Wah. Ha. Dia suka rapping kau lah. Sekali lagi saya ucapkan Alhamdulillah dukung kepada semua yang melepasi sini barulah Tanah Haram. Tapi saya tak pasti yang sebelah ni dia nak buat masjid yang baru lahir dalam perut ibunya. Apa makanan sambil tu. Kemudian untuk kita Okey, so alhamdulillah hari ni ada masa senggang sikit. Kita orang pergi Safa Tower untuk jalan-jalan dia nak cari baju lah, perfume lah. Jom kita tengok.
Subhanaka insya-Allah. Thank you. Welcome. Takut shortcut lah. Azan boleh, sebab dia mendatangkan kesulitan kita nak keluar. Awal selesai 7, tunggu azan dah 15 minit ni tak boleh. Terus balik. Buat apa tu? Buat apa tu? Buat apa? Gimana ni? Last day tawaf untuk tawaf kidai. Sebelum kita balik Malaysia, di luar apa yang patut kita tahu ada. Sekarang ni kita tengah sesi tawar menawar. Dia dah macam-macam cakap dah, cakap Kelantan lah, cakap apalah. So kita tengoklah jadi ke tak jadi kita punya goreng ni. Tengok tu dia cakap. Makan. Anissa Haji. Anissa. Alhamdulillah malam ni kita akan buat sabil. Ni antara sedekah untuk arwah Tok Wan. So boleh tengok kat sini kita ada air mineral dan shawarma. Setiap satu plastik ni ada air mineral dan shawarma. Lepas ni kita akan bagi dan agihkan kepada jemaah-jemaah lain. Sambutan yang memberangsangkan. Shawarma weh. Allahu Akbar. Tengoklah tu. Alhamdulillah. Ramai yang terima. Terima kasih bagi semua yang join sabil. Alhamdulillah. Lelong.
Lelong, 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 lelong. Okey, lepas habis tadi, aktiviti lepak pula malam ni. Esok dah nak pergi Madinah. So kita puaskan diri menikmati pemandangan yang indah ini. Subhanallah. Alhamdulillah, sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Kaabah untuk melakukan tawaf wada, iaitu tawaf selamat tinggal lah. Menjadi kebiasaan bagi semua yang menunaikan umrah untuk melakukan tawaf wada jika ingin meninggalkan tanah haram ini. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Dan selepas ini kami akan terus berangkat ke Madinah untuk ziarah Rasulullah, insyaAllah. Ini mungkin video terakhirlah di Mekah, sebab selepas melakukan tawaf wada kita tidak dibenarkan untuk ambil gambar atau video dan sebagainya. Tengoklah awak ni jual-jual murah-murah. Dia tak bagi rekod. Jadi lepas tawaf wada pun tak boleh beli semua ni. So pembelian kena buat sebelum tawaf wada. Jadi kalau kita terlanggar patah larang itu, perlulah melakukan tawaf wada semula. Wah, tengok ni. Unta-unta belum melaksanakan tawaf wada. Ini adalah video terakhir di Kaabah. Okey. Ya. Tak tahu bila lagi dapat datang. Allahu Akbar. Jom. Boleh tawaf, insya-Allah. Sekarang kita berada di Mota'am Muhammadiyah untuk makan sebelum kita bergerak ke Madinah. Sampah-sampah. Sampah beli 50 sabar je, Pak. Okay, alhamdulillah kami dah sampai di Madinatul Munawwarah. Okey. Wah, nampak dah masjid. Subhanallah. Boleh buat dia tu makan. Dan Omar. Dalam Mekah tu adalah bawah tu adalah bilik apa?
Bilik siapa? Bilik Siti Aisyah. Ya. Abu Bakar tu siapa? Ayah menjual Rasulullah. Umar Abu Bakar ayah dia. Umar bukan tak ada kena-mena, bukan mahram dia. Jadi dia sentiasa Okey, alhamdulillah. Subuh pertama di Madinatul Munawwarah. Jadi selepas ni kami akan pergi buat ziarah dalam. So tengah menunggu jemaah lain turun. Lepas tu kita akan pergi ziarah dalam lah. So jadi kita akan pergilah Masjid Romamah lah, Masjid Sayyidina Abu Bakar dan macam-macam lagi. Tunggulah lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal diyar. Ya ahlal diyar. Minal mu'minin. Wal muslimin. Ya hajj warhamhum. Wa'afihim. Wa'fu anhum. Wa'akrim. Nuzulahum. Wawassi'. Hai sahabatku sekalian. Ini istihada fasta'idu. Seperti beginilah kita akan ikut. Pertama kalau kita kat sini suara bising sembahyang tarawih tu tak kena selamat. Dia marah. Luar daripada Masjid Nabawi seperti Bukit Uhud, insya-Allah. Aku ini akan syafaat dia pada hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala kita satu jadilah jemaah kita dalam golongan masa dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Rumah Aisyah dan masjid di tepi. Maka apabila ramai di kalangan orang-orang yang meluk agama Islam ni, apabila sampai masa hari raya ni, masjid ni tidak dapat untuk sampai dalam masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah para sahabat aku, wahai sahabat aku, kita keluar di luar masjid, kita sembahyanglah raya di kekuasaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat bagi siapa yang datang pada tanah Madinah ini, ikutlah lima tempat ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu makam pertama kita sudah pergi, itu makam bagi, kerana Rasulullah sentiasa ziarah dan doa kepada isterinya yang berkuasa Madinah, sehingga Rasulullah pun sembahyang salat istisqa, sembahyang minta hujan. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hujan, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah hujan yang sangat lebat, sangat kuat, sehingga semua tanaman-tanaman sahabat itu apa dengan sebab air hujan itu lebat. Maka Rasulullah pun mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti hujan itu. Maka di mana yang lakunya? Di sini juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bagi pada jemaah pada pagi ini, alhamdulillah. Yang selepas ini Masjid Abu Bakar ini iaitu sebagai khalifah yang berapa? Siapa orang Muhajirin? Daripada Makkah datang masuk ke kota Madinah, namanya sahabat itu orang Muhajirin. Dan juga Al-Ansar iaitu orang yang duduk di Madinah. Maka Bani Saqifah Sa'idah ni sebagai satu tempat bagi tempat kumpul orang-orang Ansar. Apabila dia ada apa dia yang laku di kekuasaan Madinah ini, yang dia pergi di kekuasaan itulah. Sebab apa? Bani Saqifah semasa itu tempat yang tudung. Bani Saqifah Sa'idah sebagai tempat tudung yang teduh, yang ramai di kalangan sahabat. Apabila laku apa di kekuasaan Masjid Nabawi, dia terus pergi duduk di bawah di sana.
berada di food stall makanan Malaysia. Ada macam-macam makanan Malaysia. Laksa pun ada kat sini. Semak, lontong, mi kari, semua ada. Hasil. Wow, ada bakso. Bakso made in Madinah. Tengok ni, penuh. Rasa dia memang sedap. Kenapa dia sedap? Yang ni sedap. Yang ni pistachio manis je. Tak sure lah, tapi yang ni sedap. Yang original. Ni makan. Mama punya lah. Makan sikit lah ni. Sekarang ni kita berada di As-Safiyah Museum and Park. Ni adalah mall terbaru dekat Madinah. Lawa gila dia punya design dia, memang moden lah. So korang boleh tengok kat sini. Ada macam-macam jenama yang terkenal yang ada kat Malaysia pun ada kat sini. Alhamdulillah kita orang baru lepas solat Isyak. So sekarang ni kita nak melontar sebelum meninggalkan kota Madinah ni. Lagi beberapa hari je. So malam ni kita ambil kesempatan untuk melontar dan beli barang-barang sikit lah. Beli makan famous karak lah macam biasa. So sekarang kita nak pergi Main Daud nak membeli barang sebelum balik bilik. Syurga gula-gula masam. Tada! Segala macam gula masam ada. Ada kat Malaysia semua ada. Borong coklat RM200. Pergi jalan kaki, balik naik teksi sebab dah tak larat. Jauh jalan. So, ni first time naik teksi kat sini untuk umrah kali ni. Okay, Alhamdulillah. Pagi Khamis subuh. Sebelum subuh, jemaah lelaki semua doi ke Masjid Nabawi. Sebab pagi ni kita ada book Raudah lah dekat Buzuk. InsyaAllah kami harap sempatlah tak kena halau sehingga waktu subuh sampai. InsyaAllah. Semoga dimudahkan, amin. Saya sekarang ambil ke Raja. InsyaAllah semoga dimurahkan rezeki. Amin, insyaAllah.
Hari ni kita nak ziarah luar. Bas baru sampai. So let's go tengok hari ni apa aktiviti dia. Okay, sekarang kita berada di Telaga Rauha di mana sejarahnya Nabi dan para sahabat nak pergi Perang Badar. Daripada Madinah, Nabi bergerak ke sini, berehat dan para sahabat gali telaga itu sendiri, iaitu dinamakan Telaga Rauha. Rauha itu bermaksud rehat. So Nabi dan para sahabat dia berehat kat sini dan singgah minum air daripada Telaga Rauha tu. Macam itulah sejarah ringkasnya. Ramai. Dalam peperangan Badar ini aku akan bantumu 1000 para malaikat. Sampai itulah apabila para malaikat turun ni kita boleh lihatlah Jabalul Malaik. Apa itulah boleh terlihat ni, subhanallah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hebat tu. Tapi dia satu saja yang ditengok. Allahu akbar. Lihatlah itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini 314 orang saja. Lepas tu kuda ni 2 ekor. Sebelah orang sekarang kita berada di makam para syuhada yang bersama para dengan Rasulullah di Perang Badar. Sebelah kami adalah nama-nama para syuhada, 14 orang dan termasuk 3 kanak-kanak. Nama yang bin Haris tu 3 orang kanak-kanak yang sama-sama syahid di dalam Perang Badar bersama Rasulullah. Kita berada di Masjid Al-Aris di mana Perang Badar di sinilah tempatnya Perang Badar. Jadi kita menunggu di sini untuk kita dengar tentang Perang Badar dan Abu Jahal. Yang pertamanya, hijrah yang pertama Rasulullah hijrah pada kota Mekah masuk ke Madinah. Pada tahun yang hijrah yang kedua pada bulan Ramadan, 17 bulan Ramadan diturunnya ayat diperintah pada Rasulullah SAW untuk lakunya peperangan Badar. Sebab yang melakukannya peperangan Badar bukan ada cerita lampas, iaitu Abu Sufyan, ketua rekahnya, dia ambil barang para sahabat. Belum itu ada batu sangat tinggi ya. Dah pergi cari makan kat luar.
para malaikat untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. So, boleh tengok bezanya gunung yang ni dengan gunung-gunung yang lain. Dah lah bersih. Gunung dia tak keras, gunung dia berpasir. Inilah tanda bahawa malaikat pernah turun di gunung ini. Okay, sekarang kita berada di Masjid Quba untuk solat tahiyatul masjid. Lepas tu kita solat Zuhur. Dan lepas tu kita akan pergi Telaga Cincin di mana cincin Rasulullah jatuh dan tidak dijumpai sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Masa sekarang kita duduk di Masjid Quba sebagai masjid yang pertama lah dibina oleh agama Islam. Ya Rasulullah SAW apabila selepas hijrah pada kota Mekah datang di sinilah duduk hari untuk binakan Masjid Quba. Sehingga Rasulullah SAW apabila masuk di kekuasaan Masjid Quba, Rasulullah katanya dak an-naqah, dak an-naqah, tinggallah, biarlah unta itu, jikalau dia berhenti di mana maka di situlah Rasulullah akan duduk. Maka dia pergi duduk di kawasan rumah sahabat namanya Al-Ayyub Al-Ansari. Maka Ayyub Al-Ansari pun ambillah barang-barang Rasulullah untuk masuk di rumahnya. Maka apabila berhenti, unta itu berhenti di kawasan ini lah. Maka di kawasan inilah dibinalah Masjidul Quba. Masjidul Quba. Maka pertama kali Rasulullah pun ambillah batu untuk menjadikan asas bina Masjidul Quba. Ambil batu yang pertama letak di kawasan kiblat, yang kiblat imam sembahyang itu letak di kawasan di sana. Maka datanglah sahabat pun bina Masjid Quba sebagai masjid yang pertama dalam agama Islam. Sehingga turun ayat Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Apabila selepas Uthman bin Affan meninggalkan dunia, maka datanglah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itulah tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq sebelah kanan. Alhamdulillah sekarang kita berada di ladang kurma. Ini semua jemaah tunggu-tunggulah ladang ni. So jom kita tengok apa yang ada kat ladang kurma. Mahal ke, murah ke? Let's go. Nombor 1 haji ini. Ini Ajualia 1 kilo. Yang sembahyang jenazah bersama imam, dia akan boleh 1 bukit Uhud. Jadi tuan-tuan tengok berapa lebarnya. Okay, alhamdulillah sekarang kita berada di Bukit Uhud. Bukit Uhud ni adalah sebesar yang korang boleh tengok ni. Bukit Uhud ni bukit yang tidak putus, satu-satunya bukit yang tak putus antara satu sama lain. Dan dekat sini kita ada Jabal Rumah, tempat di mana Nabi dan para sahabat memanah pada suatu ketika dahulu. Dan sekarang kita menuju ke perkuburan para syuhada sana. So insyaAllah sama-sama kita tengok macam mana tempat perkuburan para syuhada pada satu ketika dahulu. Let's go. Untuk bangun sembahyang, rumah para sahabat itu duduk di sini. Mengalir tempat yang melakukan peperangan Uhud ini. Alhamdulillah sebagai satu saksi bahawa kita sudah datang dan jejak tanah di sini sebagai tanah yang dijejak oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang musyrikin terhadap orang muslimin dengan sebab mereka kekalahan dalam peperangan Badar. Hari ni kita naik teksi Teksi murah. Tapi dia ada sebab dia kenapa dia murah. Cuba tengok.
Assalamualaikum. Hari ini Jumaat, sekarang jam 10.30. Kita nak solat Jumaat hari ini 10.30. Bagi saya selalu masuk paling awal pun 9 lebih ke 10. Ini pun dah lewat 10.30. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada tempat di dalam. InsyaAllah. Ini pun dah lama. Okay, benar tak bila korang dah masuk masjid, lepas tu tiba-tiba rasa nak pergi buang air dekat toilet kan. So, diorang kena agak sistem tiket. So, kita akan diberi tiket ni untuk keluar dan bagi balik tiket ni supaya kita boleh masuk masjid. Sebab sekarang ni gate semua dah tutup tau. So, diorang ni semua kena pergi tempat lain lah. Mungkin rooftop kot. So, Alhamdulillah lah ada tiket ni boleh masuk balik. InsyaAllah. Hari ini kita semua akan cuba masuk Raudah menggunakan tasrih. InsyaAllah kalau sempat dapat maghrib dalam. Okay, bagi korang-korang yang nak cucuk duit selain dekat hotel apa Zamzam Pullman kat belah sana, sebenarnya ada lagi satu ATM kat sini. Di mana tempat ni adalah di sebelah perkuburan Baqi'. Nama dia Al-Lima ATM. So kadang-kadang Zamzam Pullman tu dia out of service. So this is another option lah yang kita boleh pakai, insyaAllah. Semoga info ni bermanfaat. Tuan balik, siap nambah semua. Turun. Saya nak Ji, macam mana Ji? Dia dah pendek kat depan tu. Kena buka. Beg sandang yang macam beg sukan tu kan. Dia keluar, ada dua. Okay, sekarang kita berada di tempat untuk mengambil air Zam-Zam. Dekat sini dia buka pada pukul 9 hingga pukul 1 pagi saja. 9 malam 1 pagi. So kat sini kalau nak ambil air Zam-Zam yang macam paket banyak-banyak tu boleh ambil kat sini. Sebab kalau dalam masjid dia tak bagi ambil. So boleh tengoklah kat situ. Dan kita boleh tengok ada dua orang ni dia dah penuhkan botol dia. Tunjuk sikit botol. Ni dah kali berapa? Kali berapa? 100,000 kan. Di gate 309. Dia ada waktu dia. Okay, jom. So macam inilah keadaan untuk kita ambil air Zam-Zam Sebelah sana lelaki, sebelah sini perempuan. Dia macam air paip, macam botol paip macam tu. Buka. Dan isi. Alhamdulillah. So sebelum kita balik besok, so harap-harap ini yang terakhir lah kita beli. Ni last beli jubah untuk yang kecil-kecil kat rumah tu, hero-hero kita. So sekarang ni kita tengah tunggu dia cari saiz. Harap-harap adalah saiz semua. Let's go. Okay, sekarang kita berada betul-betul di hadapan makam Rasulullah SAW. So
Sekarang kita nak buat ziarah selamat tinggal ataupun dikenali sebagai ziarah wada. So, ni adalah ziarah terakhir sebelum kita semua pulang ke Malaysia. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay, sekarang kita dalam bas untuk keberangkatan pulang ke Jeddah Airport. Tadi kita dah buat ziarah selamat tinggal kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita dalam bas nak pulang dan balik ke Malaysia. Semoga perjalanan kita selamat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum sampai ke airport Jeddah, kita berhenti sebentar di RNR di Wadi An. So sekarang kita dekat Mat'am Thayyibah. Tengoklah, ni ramai orang Bas-bas semua berhenti kat sini. Subhanallah. Sekarang kita dah sampai airport Jeddah. Kita nak balik Malaysia, nak check in dulu. Lepas tu kita fly. Bismillah. Okay, sekarang ni pukul 10.50 Saudi. Malaysia dah pukul 3 pagi. So kita tengah tunggu train untuk pergi ke next station untuk naik kapal terbang. InsyaAllah kita akan sampai Malaysia esok petang pada pukul 3.15 petang. So sama-sama kita doakan moga perjalanan ini selamat, InsyaAllah. Alhamdulillah kita dah nak pulang ke Malaysia. So sekarang kita nak pergi ke kapal terbang. Dah scan boarding pass tadi. So kita dah hampir ke pintu pesawat. Let's go. Terima kasih. Jumpa di Alfa kan? Share Daddy. Hello. Say hi Daddy. Hi.
Okay, kita dah selamat sampai. So sampai sini je kita punya vlog. Bye. Don't forget to like and subscribe. Yes, also comment and leave a heart. Subscribe and go to Saudi to see the camels. Very cute. Bye.